Kau akan letak ni. Okay, tutup rapat-rapat. Tarik. Sekarang ni aku nak tunjuk kenapa aku suka sangat screen protector daripada SamTouch ni. Satu, sebab dia ada auto dust elimination. Kedua, nak install dia sangat cepat. Jom aku tunjuk. Buka, korang akan dapat benda ni. Ni dia punya the magic thing lah. Kan ni dia akan bagi sekali lah dengan cleaning kit. Clean all the, kan biasa phone kita yang dah lama pakai ni, dia akan ada kesan-kesan degil yang susah, kena buang dulu. Okay, jom install. So apa yang korang kena buat, yang ni korang buka, phone letak kat sini. Sure tak terbalik tak betul-betul kat sini. This is where the magic happen. Sebab aku nak proof benda ni auto dust elimination, so aku akan letak ni. Okay, ni tutup rapat-rapat macam ni. Lepas tu tarik je. Tarik. Yes, tarik sahaja macam ni. Semua dah keluar. Lepas tu tekan. Yang ni kan, dia ada ni, tekan kat atas. Kalau macam tu, dia suruh tunggu 20 saat. Okay, so kita tunggu 20 saat. Bolehlah buka. So, biasalah tolak-tolak sikit mana yang ada bubble tu. Korang jangan risau dengan bubble-bubble ni, sebab dia akan hilang auto dalam beberapa jam kalau korang install. Lepas tu tarik je ni. Settle guys, settle. Tak ada masalah. Itulah yang selalu kita hadapi macam sengit-sengit ke apa kan. Yang ni kau letak, tarik, buka, tolak, settle guys. So cuba, okay. Tengok. Yang kat tepi-tepi ni, dia akan hilang dalam beberapa jam lepas korang pakai lah. Terbaik guys.